Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Baik, dalam video kali ini, siri yang terakhir berkenaan dengan huruf ra, saya akan sambung keadaan-keadaan di mana huruf ra boleh dibaca dengan nipis dan kita juga ada pilihan untuk bacanya dengan tebal. Yang pertama, apabila huruf ra mati dan huruf sebelum huruf ra itu berbaris bawah, selepas huruf ra merupakan huruf yang dibaca dengan tebal tetapi ia berbaris bawah. Sebagai contoh, firqin kattaudi ataupun firqin kattaudi boleh dibaca dengan dua keadaan, sama ada tebal ataupun nipis. Satu lagi keadaan adalah apabila huruf ra mati dan huruf sebelumnya juga mati. Huruf sebelumnya mati ini merupakan huruf isti'la yang dibaca dengan tebal, dan huruf sebelumnya itu pula berbaris bawah. Contohnya perkataan misra, misra, misr, boleh juga dibaca dengan misr. Ataupun perkataan al-qitar ataupun al-qitr boleh dibaca dalam dua keadaan. Tetapi pada pandangan Imam Ibnul Jazari, beliau memilih misr dibaca dengan tebal disebabkan apabila kita bacanya dengan sambung ia berbaris atas, misra. Manakala perkataan al-qitr, Imam Ibnul Jazari memilih untuk membacanya dengan nipis disebabkan apabila kita baca perkataan ini disambungkan bukan diwakafkan, kita akan baca dengan baris bawah, al-qitr, al-qitri, al-qitri dibaca dengan baris bawah. Maka Imam Ibnul Jazari berijtihad dan berpandangan lebih sesuai untuk dibaca dengan nipis pada perkataan ini. Manakala perkataan misra dipilih dengan bacaan sifat yang tebal. Wallahu ta'ala a'lam. Moga-moga kita semua dapat manfaat daripada apa yang saya dapat kongsikan berkenaan dengan makhraj huruf ra, sifat huruf ra, hukum-hukum huruf ra dalam keadaan tebal, dalam keadaan nipis, dan yang kita boleh pilih untuk kita baca tebal ataupun nipis.